Yang Berhormat Tuan Speaker, mengikut teks pembentangan bajet Yang Berhormat Menteri Besar, kerajaan negeri akan membina rumah mampu milik sebanyak 2,136 unit pada tahun 2017. Peruntukan yang disediakan adalah sebanyak RM9 juta dalam bajet. 9 juta ringgit dibahagikan dengan jumlah rumah yang akan dibina sebanyak 2,136 unit, bermakna setiap rumah diperuntukkan sebanyak RM4,213 sahaja bagi setiap buah. Ya. Adakah dengan jumlah setiap rumah diberikan peruntukan RM4,213 itu mampu dan memadai untuk membina rumah-rumah berkenaan? Minta bendara bagi air saya. Atau mungkin kerajaan mempunyai penjelasan atas cara-cara matlamat tersebut dapat dijayakan. Saya ingin mendapatkan penjelasan hal tersebut. Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Saloh menyebut mengenai rumah mampu milik negeri Kelantan. Yang Berhormat Datuk Speaker, tahun 2013, sewaktu saya membentangkan mengenai pelaksanaan rumah mampu milik Kelantan dalam persidangan kali pertama bagi tempoh penggal yang pertama Dewan Negeri Kelantan ke-13 bagi tahun 2013. Ini setelah diletakkan di dalam ucapan amanat Yang Berhormat Menteri Besar, tumpuan kepada PBT adalah kebersihan dan juga jati diri PBT dan juga perumahan untuk mencapai rumah daripada yang Yang Berhormat sebut pada masa itulah 2,000 dan saya minta supaya kita tumpu kepada 5,000 unit. Jadi saya telah sebut bahawa pelaksanaan ini akan dibuat melalui 3 kaedah, iaitu yang pertama, bina sendiri di atas tanah kerajaan, oleh kerajaan membina sendiri. Kaedah yang kedua, usaha-sama agensi kerajaan atau swasta di atas tanah kerajaan ataupun agensi kerajaan. Kaedah yang ketiga, projek swasta di atas tanah milik swasta itu sendiri. Semua pembinaan yang pentingnya dilaporkan kepada bahagian perumahan SUK bagi kita kategorikan sebagai rumah mampu milik kita. Di samping itu, pada masa itu kerajaan sedang dalam proses menyediakan garis panduan yang lengkap rumah mampu milik, dan setelah dasar rumah mampu milik digobal dan mendapat kelulusan Majlis Musyawarah Kerajaan kali yang ke-11 2015 yang bersidang pada 27 Mei 2015, dasar rumah mampu milik ini diperjelaskan pelaksanaannya dengan lebih terperinci, iaitu melalui 3 kaedah mana berikut. Pembangunan di atas tanah kerajaan dimajukan sama ada melalui PKINK atau PMBK atau secara usaha-sama dengan syarikat swasta. Yang kedua, pembangunan di atas tanah milik PBT dan agensi kerajaan PKINK ataupun PMBK yang dimajukan secara sendiri atau usaha sama dengan swasta. Yang ketiga, pembangunan di atas tanah milik persendirian atau swasta. Pentingnya dasar rumah mampu milik ini adalah mana-mana projek khususnya yang membina rumah melebihi daripada 250 unit perlu menyediakan 30% rumah mampu milik. Ini dalam dasar rumah mampu milik Kelantan. Sebab itulah kalau di Bacok, mana satu kondominium yang membina 298 unit kondominium, mereka terpaksa menyediakan rumah mampu milik, dan walaupun mereka tak mampu nak bina di situ, tapi syarat dia mesti menyediakan rumah mampu milik di kawasan Bacok untuk rakyat Bacok bila mana ada pembinaan rumah ataupun kondominium itu lebih daripada 250 unit. Yang Datuk Speaker, kerajaan negeri mengambil inisiatif dengan mempermudahkan ataupun mempercepatkan proses kelulusan projek-projek rumah mampu milik ini supaya projek berjalan lancar antara projek-projek yang telah kita bantu mengenai pembinaan projek PPR. Kalau saya nak sebut PPR, walaupun kita tak masuk ke dalam kategori ini lagi, PPR di Kelocor, di mana pada pengan ini kita buat kelulusan untuk binakan 1,000 unit di Kelocor, dan juga kita telah meluluskan untuk pembinaan PPR di Macang dan juga di Tanah Merah. Ini yang telah diluluskan oleh ESCO. Saya ambil contoh satu lagi, pembinaan perumahan penjawat awam satu Malaysia di Pasir Putih
yang harganya di bawah 130, yang mana kita di Mesyuarat Perumahan, Exco Perumahan seluruh Malaysia bersetuju untuk meletakkan semua harga rumah yang di bawah nilaian rumah mampu milik di negeri tersebut boleh disediakan sebagai rumah mampu milik. Katakan kalau di Negeri Sembilan letakkan RM80 rumah mampu milik. Jadi semua yang bawah RM80 siapa pun bina boleh disediakan sebagai rumah mampu milik. Ini persetujuan yang kita dapat di dalam mesyuarat bersama Exco Perumahan di seluruh Malaysia. Dan projek pembinaan rumah mampu milik oleh ML Synergy dengan PMBKD di Gua Musang, juga projek bercampur syarikat Bandar Utama Gua Musang yang mempunyai komponen rumah mampu milik sebanyak 1,954 unit. Dan Yang Muhammad Saloh juga ada menyebutkan jumlah rumah yang diisytiharkan siap oleh Yang Muhammad Menteri Besar dalam pembentangannya sebanyak 628 unit. Minta disebutkan di mana supaya boleh dibuat semakan. Jadi saya ingin nyatakan daripada tahun 2013 dan 2014 Bandar Utama Gua Musang 263 unit, Taman Seri Mesa Pasir Mas 48 unit, Taman Wadi Iman Kulanas 32 unit. Tahun 2015 Taman Seri Kujil Kuala Krai 40 unit, Taman Ubudiah Labok 30 unit. Dan siap awal tahun 2016 di Bandar Utama Gua Musang telah menyerahkan pada tahun ini sebanyak 215 unit. Jumlahnya adalah 628 unit. Jadi boleh dibuat semakan. Umumnya ini ramai yang telah didiami pun. Dan untuk Bandar Utama Gua Musang, saya bercakap dengan dia, fasa kedua 426 unit, dia kata dia berjanji akan siap pada tahun 2017, sebanyak 426 unit. Masalah kita adalah masalah kepada pembeli yang kebanyakannya yang kita telah hantar nama kepada pemaju, mereka tidak diterima oleh pihak bank untuk end financing. Sebab itulah saya dalam dewan ini saya menyebut supaya pihak sebelah sana dapat meminta pihak persekutuan untuk benar-benar menubuhkan bank perumahan bagi menyelesaikan masalah pembelian rumah. Yang kelima, yang keempat, kerajaan Saloh juga menyebut mengenai peruntukan 9 juta nak buat 2,136 unit. Jadi bagi kalau 9 juta bagi 2,136, 4,213 sebutir rumah. Satu unit rumah. Tapi kalau kita kali dengan 10, 42,130, dah siap. Walau bagaimanapun kita, sebagaimana saya sebutkan tadi, Muhammad Datuk Speaker, kaedah kita buat adalah kaedah mengenai yang kita sebutkan. Kita ambil contoh, sekarang ni yang akan siap di Bukit Gading sebanyak 68 unit yang mana diuruskan oleh di bawah SCDC, yang mana SCDC kita beli tanah tersebut dan kita insya-Allah awal tahun 2017 ni dapat kita serahkan kepada pembeli yang layak. Semuanya adalah kita guna kaedah pemaju membina rumah tersebut tetapi mendaftarkan kepada kerajaan negeri supaya beberapa insentif rumah mampu milik dapat diberikan kepada pemaju-pemaju yang berkaitan. Mengenai badang, disebutkan pembinaan terbengkalai dan sebagainya. Untuk makluman, memang kita telah berhenti beberapa ketika, terutama di waktu banjir tahun 2014, 2015 dan sekarang ini pada 1 hari bulan 9, 2016, kita telah meneruskan pembinaan dengan memulakan di peringkat awalnya adalah pembinaan surau untuk projek tersebut. Gambarnya ada pada saya yang kita telah mulakan pada satu. Panjang lagi kah? Sikit je. Sebab lagi. Saya kalau boleh nak tamatkan sebelum jam 5 petang. Sebentar lagi, tak apa 5 minit. Holding dan semua kita sedang bina dan mengenai pembinaan untuk flat-flat ini, SCDC sedang berbincang dengan dua pihak yang berminat. InsyaAllah saya dimaklumkan oleh pihak SCDC dalam lampiran tertulis kepada saya ini akan diputuskan dalam masa sebulan lagi untuk memilih syarikat yang berminat.